If kita tukar beras, lama-lama nanti kita akan hilang customer. Makanan tak boleh tipu tau. Rasa dia, confirm. Orang dapat detect. Apa yang special sangat beras kita ni? Oi, Ikram, kau boleh tanya apa yang special pasal beras kita? Hey! Min. Hey, aku dengar ada pelanggan VIP nak datang sini. Katanya Mona yang settlekan bookingnya. Okey, tak apa. Kita pastikan semuanya perfecto. Perfect. Dah, aku pergi sambung kerja. Sambung. Bye. Bye. Jalan. Bye-bye. Banyak kerja. Jalan. Ziz. Kenapa kau ni? Aku nak tanya sikit ni. Tanya apa? Busy lah. Apa salah? Si Mona dengan Taufik tak suka sangat si Jasmine tu. Oi, masuk terus busy body kau je. Tak macam ini. Mona ni perasan. Dia boleh ganti tempat Dato' Rahim jadi CEO. Tapi staff-staff kat sini semua tak suka dengan si Mona. Lagi ramai suka dengan si Jasmine. Itu pasal jiwa ada goyang. Tapi kan si Mona tu managing director tau. Si Jasmine tu kitchen helper. Okey. Takkan itu pun tercabar. Bukan Jasmine boleh fight untuk jawatan CEO Aziz. Ini kita cerita pasal perempuan Perempuan ni jiran sebelah beli sofa baru pun iman boleh tergugat. Ini kan lagi kerja dalam satu bumbung. Tu juga si Taufik apa sih? Si Taufik tu, budak Kinteng tu. Si Taufik ni dulu ex-boyfriend Jasmine. Lepas naik pangkat, duduk satu office dengan si Mona, tak tahu Mona mandrem apa, terus putus dengan si Jasmine. Sekarang jadi skandal si Mona. Tapi Aziz, sebelum ni jawatan Mona apa? Mana dia jawatan? Masuk-masuk terus managing director. Masuk-masuk terus jadi bos. Macam mana tu? Come on brother. Adjust, kabel. Ini semua kerja bapak dia. Bapak dia siapa bapak dia? Sibuk lah kau. Bapak dia Tan Sri Megat. Oh, Tan Sri Megat. No wonder. Apa? Kau kenal bapak dia? Tak kenal Aziz. Aku tak kenal bapak dia. Bapak engkau aku tak kenal Aziz. Bapak aku kenal musik kau punya tu macam kau pernah main golf dengan Tan Sri Megat. Tak ada Aziz, aku tanya je. Dah lah, banyak sangat tanya. Ramai orang lah. Betul juga Faizal, kau tolong aku siasat siapa yang Tan Sri Megat lobby sampai anak dia boleh dapat jawatan dalam rumas. Dan aku rasa orang yang sama Tan Sri Megat lobby untuk naikkan dia sebagai CEO. Kau start korek satu-satu daripada board of director. Okey bos, saya siasat sekarang juga bos. Satu lagi sebelum aku terlupa, kau tolong aku siasat background Jasmine. Boleh bos. Saya pun suka betul lah dengan brand Jasmine tu bos. No, bukan Jasmine tu Faizal. Jasmine kitchen helper Harumas. Oh, okey bos, baik bos. Siapa Jasmine ni sebenarnya? Seharum bunga Jasmine